Kalau tak right timing lah. Kat sini je Cerating ni orang datang sebab dia beginner friendly. Ombak dia panjang, jadi orang fun lah bila naik atas ombak tu. Can the longest around 2 minutes lah. Bertemu lagi dalam Cerating Hidup di Garisan Ombak. Hari ini kita nak tengok aktiviti pagi krip bersama rakan surf instructor yang lain dan explore kafe yang duduk betul-betul depan lokasi surfing di Cerating, Kam's Surf Shack. Kam merupakan salah seorang pengasas surfing di Malaysia. Wang ada. Betul. 8.5. Okey, dia lekang. Okay. Lesson selalu berapa lama? Sejak setengah hari total. Dah lah. Kelas. Ni lah. Aku planning dah. Buka pukul 8 kan? Ya. Nah dia. Wah, jangan nak ingat nama. Ya. INJA. Ya. Dia helmet juga Aku beli ni khusus sebab kepala aku pernah kena fin. Ni dia bekas scar. Scar. Pagi ini Krip ada kelas yang kedua bersama Vincent dari Jerman dan menuju ke Kam's Surf Shack. Hati panas satu. Boleh, Rob. Berapa lama dah kedai ni? Lama. Dalam 7 tahun macam tu. Okey, asal mana? Asal sini, anak jati Cerating. Kam masih surf lagi ke kat sini? Saya pengasas surfing dekat Malaysia. Wah, dah lama lah. Bila surfing start Surfing, kita start tahun 80 sebenarnya. 80 dah ada lah turis-turis tu yang datang dekat Cerating ni. Lepas tu dalam tahun 89 tu barulah kita dulu daripada main windsurfing, layar semua. Jadi bila ada ombak kat Cerating ni, kita cabut layar tu, kita ambil board dan kita main surfing. Daripada situlah start surfing dekat Malaysia. Kita ada kopi, kita ada nasi lemak, kuih muih lah untuk surfer-surfer semua datang. Itu je lah. Okey, selain daripada kedai kopi, Kam juga mengendalikan package sports tourism yang mensasarkan pelancong yang ingin surfing dan mencuba sukan air yang lain di pantai timur, selain tempat tinggal untuk pelancong di Cerating. Minggu depan kita sambung lagi tengok pasta Terengganu dan vibe Cerating yang cool dalam 501 Lifestyle.